Untuk memahami persembahan Dikir Barat, penting juga untuk kita mengenali suaranya Tukang Karut. Tukang Karut bukan sekadar penyanyi atau pelawak. Mereka adalah penyampai cerita, penyindir, penghibur dan suara masyarakat. Namun, apakah yang membuat seseorang tukang karut itu benar-benar berkesan dan diingati? Adakah sebab gaya jenakanya itu dan apakah pentingnya kemampuan tukang karut untuk mampu berjenaka? Saya mula berdikir barat pada tahun 1990 dengan kumpulan Lindang Mutiara. Lepas itu pada tahun 1992 saya tubuhkan kumpulan sendiri sehingga hari inilah kumpulan itu masih ada, kumpulan Andika Kencana. Hai, jangan tangguh-tangguh satu-satu biar jatuh. Kita agak biar cepat dia belah. Dengar cakap Datuk ni ada hikmah. Buang saja bantal peluk, besok suami kamu dapat. Fungsi tukang karut tu penting dan sangat tak nak cakap powerful, kira berkuasa. Kira kan dia dapat menarik minat lah. Ketumpuan penonton separuh daripada persembahan tu pada tukang karut ialah keupayaan si tukang karut tu untuk berinteraksi dengan penonton melalui seni kata yang telah disediakan. Kewujudan seorang tukang karut di pentas Dikir Barat tu, dia memainkan banyak watak. Dialah penglipu lara, dialah storyteller, dialah tukang gurau, dialah tukang gaduh, dialah yang tukang menghuraikan lagu Tok Joro, yang akan membuatkan tukang karut itu diingati, memorably, significantly memorable. Dia berbeza mengikut ruang dan masa. Kalau di tempat yang lebih formal, dia akan diingat sebagai seorang yang menghuraikan kehendak penganjur. Kalau di tempat-tempat yang lagi leisure, lagi santai, dia mungkin akan diingat dengan seloka-seloka dia yang akan mendapat tepukan tu semua. Tapi kembali kepada asas Dikir Barat, ada 4 asas yang saya belajar mengikut fahaman saya. Suara, seni kata, muzik dan juga busana, kan? Keempat-empat ni suara dulu. Jadi nak tak nak, kalau tukang karut tu mempunyai suara yang merdu, dia akan lebih signifikan dan memorable. That's why penilaian sejauh mana signifikan watak seorang tukang karut tu berbeza di tempat. Kalau di pentas pertandingan, mungkin kemerduan tu akan jauh dilontar ke depan. Kalau di tempat-tempat dia macam kenduri perkahwinan, mungkin jokes tu yang akan melontar ke depan. Jadi suasana, ruang dan tempat tu akan mendefinisikan sejauh mana signifikan, sejauh mana memorable seorang tukang karut. I have started playing Dikir Barat since 2021. Saya pernah ada satu guru, dia pernah bilang saya, persembahan yang baik tu, dia bukan sahaja baik dilihat, tapi sedangkan orang buta yang mendengar persembahan tersebut, dia boleh rasa terkesan dan dia boleh rasa sesuatu. Which means that dia bukan pasal seni suara tau. It's not just about what you hear. Tapi manusia dia boleh rasa whether you have that keikhlasan inside you when you are trying to say something. And I think that's something that I try to embody as much as possible lah. Believe in your set or whatever performance you are doing. And if you believe, then insyaAllah someone else will believe. And then you have succeeded in your mission already. For me,
Karut tu is what you call the main character. Kalau your juara dah give you that kind of stage, dah berikan you satu platform yang indah, your karut must carry through. Dia adalah the voice tau. Kalau dia boleh emotekan, kasih orang punya semangat, turut, terbakar, why not? It is very theatrical. Jadi kalau you cuma cakap, cari somebody who can sing, ramai orang boleh nyanyi lah. I know you can sing, but you need to be more than just a singer. Tahu dirilah sama-sama macam pinang di belah dua. Malam ni tengok Gana, tengok orang ada juta. Hai, jangan tangguh-tangguh satu-satu biar jatuh. Orang kamilah tukar karut. Tukang Karut ni adalah seorang entertainer lah. Entertainer masa tu yang hebatnya tahun 70-an sampai lah ke tahun 90. Dia sebagai lead. Dia punya DJ pun dia. Dia punya karut pun dia. Lakonan pun dia. Hingga kan di Barat tu dikategorikan sebagai teater melodi. Teater melodi. Watak Tukang Karut adalah satu komedian. Cuba tengoklah ini abang yang dia lah sungguh lebat. Dari sudut pandangan saya, tukang karut yang boleh berjenaka, boleh create jokes, boleh create satu situasi yang kelakar, itu akan jadi bonus untuk dia. Adakah itu tugas utama tukang karut? Not necessarily. Sebab seorang tukang karut yang boleh jadi tukang karut, kalau tak kelakar pun dia masih tukang karut. Kalau tukang karut yang boleh jadi tukang karut, boleh bawa lagu karut semua, boleh berjenaka, dia akan jadi tukang karut yang kelakar. Secara peribadi, bagi saya seorang yang suka santai, suka berjenaka. Jadi memang tepatlah sebab dalam penulisan saya pun saya cuba menyampaikan mesej-mesej secara santai sebab saya tak nak terlalu didaktik. Jadi melalui santai tapi kita menyampaikan mesej yang tajam, yang kritikal. Watak-watak kita boleh buat kelakar, why not? Itu kira macam kekuatan untuk seseorang karut tu. Tak semua yang boleh buat macam ni. Kalau compare bandingkan dengan Tok Juara ni, Tok Juara lebih serius kan. Cara dia menyanyi tu dia cuma dendangkan lagu, tapi tukang karut ni lain. Seorang tukang karut ni dia mempunyai tanggungjawab yang sangat-sangat besar. You have the responsibility of conveying the message of the set to your audience. And you don't have the luxury of hiding behind a very, very beautiful voice. You don't have the luxury of being surrounded with music all the time. There are points of time where the only sound that the audience is hearing is your voice. So how can we make our voice effective, And that's by understanding what you want to say. So dari penulis seni kata sampai ke tukang karut dan sampai ke audience tu, kesinambungan idea ataupun that concept of whatever you're trying to convey must be present throughout. Sehingga sampai ke audience, benda tu sampai. Dulu di Barat yang dimainkan selepas pada menuai padi, yang ditonton oleh masyarakat kampung. Masa tu kita pun, masyarakat kampung pun hanya 1% saja yang bersekolah. Sekarang ni dah masuk ke kategori elit. Sepertinya di universiti, permainan pun dah berubah daripada bendang padi ke hotel. Jadi kalau dulu tema tu bersekitar pada masyarakat kampung ataupun tukang karut sebagai pemberitahuan. Hari ini ada penyakit. Dan berubahnya tema sekarang ni berubah daripada bendang padi ke hotel tadi. Mungkin temanya Malaysia Madani. Lebih kuranglah. Jadi tukang karut terpaksa belajar, baca, tanya orang Madani tu apa. Dia hurai lah. Huraian dia berubah daripada tema kampung tadi. Zaman sekarang ni, kita sebagai tukang karut dah mula merasai intipati isi seni kata tu. Jika perkataan tu mengenai tentang kesedihan, raut wajah, cara kita menyampaikan pun mula dengan kesedihan. Kalau dulu kita nak tengok tukang karut yang happy, yang kelakar kan. Tapi sekarang ni lebih mendalami watak yang tertentu untuk menyampaikan tema pada masa itu. Peredaran zaman menuntut adaptasi. Dengan kemunculan penonton yang lebih muda, lebih urban dan lebih celik digital,
tukang karut juga terpaksa menyesuaikan gaya penyampaian dan isi kandungan mereka. Apakah bentuk adaptasi yang telah dilakukan bagi memastikan mesej mereka tetap relevan? Mula tahun 1997, kumpulan Andika Kencana, saya, saudara saya Agil dan Sofian Hadi diamanahkan untuk jalankan tugas teruskan Piala Serumpun. Mungkin zaman-zaman dahulu tema dia agak ringan. Selalunya satu perkataan, kebanyakanlah satu perkataan. Datu even though satu perkataan nak kupas pun bukan senang. Mungkin zaman dah berubah. Sekarang more to semua orang dah been educate about dunia-dunia Melayu ataupun dunia luar. Jadi tema pun berubah dari segi pengikut peredaran masa. Tema-tema sekarang mungkin bukan cakap berat sangat, cuma mungkin nak mendekatkan ke masyarakatan ataupun tema-tema yang lebih luas dari segi hal-hal ehwal dunia. So perbezaan dia boleh nampaklah dari segi pemilihan tema, dan juga saya rasa benda ni atas penganjur juga. Macam mana penganjur nak terima tema tu sebagai benda yang ringan ataupun yang berat. Dapat lihatlah dia ada perbezaan lah. Rasanya semua bentuk seni pun begitulah. Masa berubah. Jadi dalam perubahan tu ada evolusi dalam penyampaian dan juga dalam sifat tukang karut itu sendiri. Obviously dari segi laras bahasa, writers know better now. I mean, it's more polished in the sense that kita tak hanya menulis dari segi aspek penulisan. Kita bukan sahaja sastrawan. We are not very writers, but we have to write such that the audience is able to understand what you're saying, the larger audience. It's not something yang lebih mudah. I think it's the opposite. I think it's lebih susah for you to write something yang orang boleh faham, tapi at the same time benda tu syarat dengan a lot of things yang you feel is important to you. Not saying that benda-benda yang dulu atau seni kata yang dulu tak berisi. Memang seni kata dulu hebat. Cuma I think we are progressing towards a stage where kita trying to balance out the level of understanding that people can have towards our lyrics, and at the same time have something which is on its own very kaya dengan meaning lah, and very kaya in terms of quality also. Bila kita melihat tema tu, kita nak kupaskan tema, kita nak nak uncover atau unpack the tema tu. Lepas unpack tema, kita nak kena make a decision. Okay? Decision dia senang. Kau nak tulis super estetik, pembayang-pembayang kau very cantik, tapi kau punya audience lambat tangkap, atau kau nak kau punya song so easy, kau punya hook boleh get dia punya rasa macam nyanyi lagu Despacito, orang turut nak bergerak, and kau punya lyrics is simple, tak payah susah. Kau decide what impact you want. Beautiful language. Orang kalau dengar, melayang deh. Dia punya pembayang aja. Kau tengok macam cerita Hindustan. Ada hari hujan, ada bunga-bunga, gugur. Okay? But at the same time, if you want something that's fast, something that's quick, something that becomes, orang lepas tengok kau punya Dikir Barat, orang still humming and speaking, dorang dah hook to you, then what is it? What is it that you want? You kena make that decision. For me, karut song has to be very fast, has to be about, all the what I will say, statement yang, macam bylines yang very cepat-cepat, you nak get them to, to understand. Taglines yang cepat untuk orang understand. Hai, kau dengar lenggok Nafiri, pikat tawan sanubari. Lenggok Nafiri, pikat tawan. Kami dengar nada bumi hembus nyawa pada besi. Dalam tak dibendung mata hati kata balon. Dalam tak dibendung mata hati kata balon. Pasti mulut pun tak cakap sentak larut senang carut.
mungkin sekarang ni pengaruh daripada telefon. Mana dia panggil satu benda viral. Jadi penonton sekarang ni lebih kepada apa yang diviralkan. Mungkin di Singapura dan juga di Malaysia atau Thailand sekarang ni, dia masih bergantung kepada apa yang diviralkan. Tema tadi kan bergantung kepada situasi semasa. Kan? Daripada semasa lah. Okey, tukang karut tu kena berkembang dengan memilih tema yang macam-macam mana pun Dikir Barat tak boleh dicabut. Roh dia, orang datang nak berhibur, berketawa, bergelak, bergurau. Tema seberat mana pun, kena akhirnya destinasi dia orang datang untuk enjoy. Salah satu kekuatan tukang karut itu adalah apabila dia dapat membuat dewan yang bising tu menjadi senyap supaya dapat memerhatikan apa yang tukang karut itu persembahkan. Dengan kejelasan bicara, dengan gaya dan juga dengan mimik muka. Dan itu merupakan salah satu yang boleh dikatakan yang saya sendiri mungkin dapat dalamilah atas dasar latar belakang dalam dunia lakonan. Jadi itu yang membuat saya mungkin ada kelebihan sedikit kat situ lah. Peranan tukang karut yang menghidupkan semangat dalam setiap bait seni kata memang tidak boleh dinafikan. Watak tukang karut mampu membawa kesan yang lebih mendalam dalam menarik minat penonton. Tapi pastinya ia juga perlu degupan nadi yang mengiringi. Ayuh kita jelajahi pula dunia irama dan paluan Dikir Barat. Bagaimana muzik Dikir Barat sudah berubah dan ke manakah hala tuju seni ini pada masa depan. Wow bulan, wow bulan teraju tiga. Oh, selaut kasih bahtera kasih sayang. Dikir Barat penghubung jiwa kita.